Sekarang saya nak dedahkan pada saudara ni tentang satu topik yang paling ditakuti oleh walaun PAS untuk mereka ni nak dibahaskan secara terbuka ni. Baik saudara, saya nak bagi tahu saudara, Ahli Parlimen Jasin Zulkifli Ismail ni hari ini dilaporkan terlibat dalam kemalangan jalan raya di mana di Alur Gajah. Kita doakan urusan kesihatan yang berhormat Jasin ini dipermudahkan. Ini kita cakap tentang bab kemanusiaan. Kita doakan yang baik saja. Kita doakan semoga Tuan Guru Zulkifli ni, Ahli Parlimen Jasin ini, semoga diberikan kesembuhan. Semalam dia aksiden. Kita doakan sama-sama. Jangan doa sebaliknya. Kita doa yang baik je. Saudara dengar cakap saya, saudara. Walaupun kita ni berbeza pandangan, kita doakan kebaikan, semoga yang berhormat Jasin ini, Tuan Guru Zulkifli ini diberikan kesembuhan. Kita jangan doakan yang bukan-bukan, jangan fikir lain. Tetapi apa yang paling penting? Dan yang paling wajib saya nak bagi tahu di sini adalah rekod sejarah politiknya yang ditulis secara rasmi dalam beberapa laporan di media. Apa yang saya baca, beliaulah pemimpin PAS yang paling terkenal, yang paling kehadapan memimpin bacaan doa kunut nazilah dalam beberapa demonstrasi jalanan untuk nak menghancurkan musuh-musuh politik konon-konon kerajaan hari ini zalim. Tetapi rupa-rupanya saudara, pada 2 bulan yang lepas, pada April yang lepas, mahkamah dah buat keputusan. Mana beliau diutuskan untuk membayar kos RM15,000 dan membuat permohonan maaf secara terbuka kepada Menteri Pendidikan. Saya pun dah ulas dalam live saya 2 bulan sudah. Sebab apa? Sebab kantoi memfitnah, berniat jahat, konon-kononnya sekolah tak dibenarkan baca kunut nazilah. Masa dekat pentas demonstrasi, muka kau lah yang paling garang baca doa kehancuran musuh. Tapi bila diheret ke muka pengadilan, bila kau dah kantoi yang sebenarnya kau adalah seorang pefitnah yang menunggang agama. Saudara, saya nak sampaikan beberapa perkara yang penting supaya walaun ini tercedok, tersandar rapat ke dinding. Boleh tak boleh? Kita bab dia tengah ditimpa kesusahan, kita doakan yang baik. Tetapi apa yang dia telah buat, dia yang telah lakukan untuk jadi pertimbangan kita, maka saya kena teruskan. Beberapa perkara fitnah kunut nazilah ini dan juga propaganda puak-puak ini yang menggunakan kunut nazilah ini untuk politik. Akhirnya kantoi membawa fitnah. Baik. Zulkifli Ismail ini terkenal kerana kerap memimpin bacaan doa kunut nazilah dalam parlimen, dalam demonstrasi menentang kerajaan, termasuklah himpunan Turun Anwar. Baik. Tak apalah, walaun dalam sini kan, dia nak bercakap ke, nak berhujah ke, terpulang korang. Korang-korang yang pemimpin korang ni memperjuangkan agama yang suci. Tengoklah doa kunut nazilah ini dalam tradisi Islam adalah doa yang sangat sakral, yang dibaca ketika umat Islam ni berdepan dengan ancaman musuh perang seperti tentera Zionis. Saya tahu tu. Tetapi apa yang pimpinan PAS Jasin ini buat saja? Dia bawa doa sakral ini ke jalanan, kemudian ditunggang untuk kepentingan politik yang dibaca untuk nak mendoakan kehancuran sesama saudara Islam yang cuma berbeza wadah politik. Jadi walaun inilah yang acah-acah gampang. Seperti korang lah sebenarnya pejuang tentera mujahid, pejuang tentera kebenaran, tetapi itulah saudara, Maha Adil Allah ni telah tunjukkan cash di dunia. Orang yang paling kuat menunggang kunut nazilah ini akhirnya diseret ke mahkamah atas jenayah memfitnah.
Walaun ini gunakan nama agama nak runtuhkan maruah orang-orang Melayu. Yang dalam komen ini saya screenshot. Akhirnya mahkamah telah buktikan lidah korang ni yang penuh dengan habuk fitnah ni saya. Termasuklah ni kitab harakah kilang cetak fitnah. Saya nak bagi tahu saja. Mahkamah telah memerintahkan Yang Berhormat Zulkifli dan juga kitab harakah ni, lidah rasmi PAS ni, membayar kos banyak RM15,000 kepada Menteri Pendidikan. Ini 2 bulan sudah saja. Saya dah pun ulas isu ni. Tak apa, saya nak remind balik. Saya nak membugar peristiwa fitnah ini. Ia berhubung kenyataan fitnah. Dan ini tak boleh dipadam dalam sejarah. Tak boleh. Cyber trooper, mujahid cyber trooper PAS yang dibayar gajinya RM1,000 seorang sebulan. Sikit-sikit aku dedahkan. Kau cakap aku kena bayar, engkau seorang RM1,000 ni paling sikit. Bertungkus lumus saja. Bertungkus lumus nak defend ahli parlimen Jasin ini. Nak defend kenyataan mahkamah dan memerintahkan ahli parlimen Jasin ini. Termasuklah kitab rasmi diorang, harakah ni bayar RM15,000 kepada Menteri Pendidikan. Sebab apa? Sebab memfitnah. Ini adalah satu sijil pengakuan rasmi bahawa kitab harakah ataupun harakah Daily itu bukanlah akhbar penyebar kebenaran, tetapi adalah kilang mencetak fitnah berlesen. Banyak dah dicetak fitnah ni. Setiap minggu ni ada je. Pimpinan korang yang terpaksa masuk mahkamah, mengangkat bendera putih, minta maaf. Ada juga yang bayar ganti rugi sebab kantor buat cerita dongeng, buat cerita fitnah. Korang ni tak serik-serik lagi ke walaun? Korang ratib hari-hari pasal dosa pahala. Tapi korang tadah telinga di akhbar yang sah di sisi undang-undang sebagai penyebar fitnah. Tak malu ke? Duit RM15,000 yang kena bayar tu duit poket sendiri ke? Atau korang paksa baki walaun ni di bawah-bawah ni buat kutipan derma Tin Milo? Kau ni tak habis nak buat dosa fitnah PAS. Lock Koko. Bila masa aku fitnah PAS? Bila masa ni? Yang aku bercakap PAS yang fitnah Menteri Pendidikan. Bila masa ni? Oh, terbalik dah. Terbalik. Tak apa saya, uruskanlah Koko di dalam ruangan komen ni saya. Oh, bila keadaan macam ni saya baru boleh baca komen-komen ni. Betul lah. Okey. Kan. Inilah dia. Dia nak mengalihkan gol. Dia juga berlaku di mahkamah saya. Di atas pentas seimbang garang, depan hakim melutut, minta maaf, saya tersilap. Dalam kenyataan permohonan maaf di mahkamah, saya nak mengingatkan kembali. Yang Berhormat Zulkifli akhirnya mengaku bahawa sebenarnya sekolah-sekolah dibenarkan melaungkan takbir dan membaca kunut nazilah sepanjang Minggu Solidariti Palestin. Tengok drama dia orang ni. Termasuk yang dalam komen sini saja. Dia pusing alihkan tiang. Lepas tu malu. Masa di luar mahkamah, masa atas pentas ceramah, amboi bukan main kencang menghasut rakyat. Kurang-kurangnya kerajaan hari ini menyekat takbir, menyekat doa untuk Palestin. Kerajaan ini tidak Islamik. Ni korang-korang semua ni bakar emosi mak bapak, bakar emosi guru-guru sampai jadi huru-hara ni satu negara. Tapi bila peguam bentangkan fakta di depan hakim, bila dah tahu diri itu bodoh kantoi menipu, apa ahli parlimen Jasin ni cakap? Saya kongsikan saja. Dia cakap apa? Dia pusing 180 darjah. Dia buat kenyataan minta maaf. Dia cakap apa? Sebenarnya sekolah-sekolah dibenarkan melakukan takbir dan membaca kunut nazilah. Semudah itu. Masa engkau ceramah, yang kau sebut kata tak boleh. Bila depan hakim kau kata boleh pula. Jadi mana pergi ke perwiraan kau ni lebay? Kenapa tak pertahankan hujah kau di depan undang-undang ni lebay?
Sebab lebay ni tahu hasutan korang tu tak ada asas fakta yang nak dibawa. Korang cuma nak buat konten murah-murah, nak bagi walaun-walaun bebal seperti dalam komen ini, berkhayal dengan sentimen. Depan walaun acah-acah jadi singa, mengaum, menyalak macam anjing, menyondol macam babi. Depan mahkamah ni terus jadi kucing Parsi. Tercedok tak? Tercedok tak? Saudara, saya baca berita kemalangan Yang Berhormat Jasin yang disiasat mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, yang mana dalam peruntukan itu memandu kurang sopan ataupun tidak bertimbang rasa, saudara. Kau ingat aku ni apa? Kau ingat rambut aku panjang, aku bodoh? Kau ingat aku tak semak semua fakta-fakta ni? Saudara, memang dia aksiden. Kita dah ucapkan, kita juga dah doa agar dikembalikan kesihatan dan kesembuhan. Tetapi saudara, dari segi fakta kemalangan yang disiasat mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, serta Google, iaitu memandu kurang sopan ataupun tidak bertimbang rasa. Kes kemalangan hari ini disiasat di bawah Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Saya nak bagi satu analogi dan pengajaran besar buat kepada seluruh lebay-lebay PAS serta walaun-walaun bebal. Di atas jalan raya, kalau kita memandu tanpa mengikut peraturan, kalau kita langgar lampu isyarat, atau masuk simpang tanpa bertimbang rasa, tanpa bagi signal, maka kita akan menyusahkan orang lain, pengguna jalan raya yang lain. Dalam kes ini, seorang pekerja kilang wanita berusia 30 tahun ini sampai patah tulang rusuk dan juga tulang pinggul. Begitu juga dalam politik. Kalau korang ni memandu wadah politik korang tanpa ada rasa tanggungjawab, tanpa etika bertimbang rasa, korang langgar undang-undang, korang buat fitnah, korang langgar lampu isyarat, korang langgar hak kebenaran nak mengejar kuasa, koranglah sebenarnya sedang mencederakan minda masyarakat dan juga memecah belahkan keharmonian negara. Undang-undang jalan raya ni tak tengok kau ni kopiah kau ni besar mana. Dia tak tengok kau ni selalu baca kunut nazilah atau tak. Kalau kau salah, tetap disiasat. Sama macam undang-undang mahkamah. Fitnah tetap fitnah. Wajib bayar dan wajib minta maaf. Korang tunggang doa yang paling suci untuk nak memfitnah institusi pendidikan negara. Akhirnya Tuhan ni hantar hidayah dalam bentuk hukuman di mahkamah. Kena bayar 15,000. Kena tunduk mohon maaf secara rasmi kerana mengesahkan sendiri bahawa korang telah menipu bulat-bulat. Kepada walaun-walaun PAS di dalam sini yang bebal ni lah, maka ambillah selimut korang, bersandarlah rapat-rapat, lagi rapat di dinding. Pimpinan korang yang korang agung-agungkan sebagai imam kunut itu 2 bulan lepas telah mengaku di depan undang-undang bahawa dakwaan mereka selama ini hanyalah fitnah kosong. Muka korang yang membela, ni muka-muka walaun bebal ni, turut juga memberikan saham fitnah. Maka fikir-fikirkanlah. Pada saudara-saudara, sahabat-sahabat yang saya kasihi, tengoklah rekod yang saya sampaikan tadi. Jangan lagi kita tertipu dengan air mata politik dan juga tunggangan-tunggangan doa-doa suci daripada kelompok-kelompok yang di dalam mahkamah telah terbukti sebagai penfitnah bersiri. Saya minta izin, saya nak minum sekejap. Bismillah.
Bila kita cakap pasal ni, bila nak siasat Albert Tay, dia alihkan Tianggul, bebal macam lebay dia lah. Sama je. Saya nak beritahu saja. Yang bawa Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dengan segera menzahirkan ucapan takziah ini, dengan segera mendoakan kesembuhan buat ahli parlimen PAS Jasin ini, Tuan Guru Zulkifli Ismail. Sesegera. Dengan segera saja. Sesegera boleh tengok dalam social medianya. Ni depan saya ni, saya tengah tengok ni. Inilah dia beza antara negarawan yang sebenar dengan lebay-lebay toksik. Bayangkan Zulkifli Ismail ni adalah orang yang berdiri di atas pentas demonstrasi memimpin doa kunut nazilah, mendoakan menghancurkan Anwar Ibrahim dan kerajaan Madani. Dan dia pula kantoi memfitnah di mahkamah. Tetapi apabila ditimpa musibah, Anwar Ibrahim ini, dia balas kejahatan politik mereka dengan doa, dengan ihsan dan juga kematangan jiwa saja. Saudara-saudara masuklah rapat-rapat semua. Tap-tap kalah skrin saya. Skrin saudara lah. Skrin saya buat apa? Biar angka likes kita melonjak tembus 1 bilion. Untuk segmen penutup kita. Saudara-saudara, saya nak bawa saudara semua tengok satu plot twist takdir ini. Plot yang paling epik, plot yang paling mahal, yang paling membuatkan seluruh lebay-lebay serta walaun-walaun ini mukanya merah padam, telinganya bernanah, menahan malu. Tengok hantaran media sosial Perdana Menteri. Silakan tengok. Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar tadi baru saya tengok. Bila PMX dapat tahu ahli parlimen Jasin kemalangan subuh tadi, PMX terus keluarkan kenyataan rasmi. Takziah kepada ahli parlimen Jasin, saudara yang berhormat Zulkifli Ismail dan isteri. Saya mendoakan saudara dan isteri lekas diberi kelegaan dan dikurniakan afiah serta dipermudahkan urusan. InsyaAllah. Padu, brother. Ini baru namanya kematangan politik tahap tertinggi saja. Saya nak saja petik balik fail sejarah yang kita bincang tadi. Zulkifli Ismail ni siapa? Dia inilah imam besar demonstrasi jalanan yang memegang mikrofon melaung-laungkan doa kunut nazilah. Dialah yang memohon kepada Tuhan agar Anwar Ibrahim dijatuhkan, dihancurkan dan dimalukan saja. Tetapi hari ini bila lebay ditimpa musibah, Anwar Ibrahim tidak membalas dengan kejahatan. Anwar Ibrahim tidak mengejek, tak buat hantaran sinis. Dia membalas tadahan doa kehancuran lebay itu dengan tadahan doa kesembuhan dan afiat. Saya inilah dia tamparan moral ni. Tap kalah skrin sekarang saja. Saya nak bagi tahu perkara ataupun poin-poin penting tamparan moral ini dengan sikap toksik walaun di dalam komen ini. Karakter negarawan jika dibandingkan dengan lebay, PMX yang berjiwa besar, pemimpin PAS ni berjiwa kerdil saja. Hari ini Datuk Seri Ibrahim menunjukkan kematangan politik apabila menzahirkan ucapan takziah dan juga doa buat ahli parlimen PAS yang terlibat dalam nahas jalan raya. Ini walaupun ni hari-hari tuduh PMX ni berdendam, zalim, gila kuasa. Setiap hari ni. Tetapi hari ni Allah tunjuk watak sebenar seorang negarawan, seorang pemimpin yang bernama Anwar Ibrahim. Di saat pimpinan PAS saban minggu memaki hamun, memboikot, malah menghalau bersatu dari barisan hadapan di parlimen demi kuasa saja. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri PMX mengajar seluruh negara apa itu erti politik matang dan sejahtera yang sebenar. Dia letakkan jurang
politik ini di tepi. Tepi saja. Bila melibatkan soal musibah kemanusiaan. Inilah dia sikap berjiwa besar yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang pada saya memberi tamparan sulung terus ke atas ego lebay-lebay PAS. Walaun bebal ini yang sebelum ini mengajar anak-anak muda di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di segenap seluruh negara untuk membenci sama saudara seagama semata-mata sebab tak sehaluan dengan politik. Hari ini musuh yang korang maki setiap malam itulah yang pertama sekali menadah tangan mendoakan keselamatan korang. PMX ni balas fitnah dengan ihsan. Dia mendoakan agar wakil rakyat itu bersama isterinya segera diberikan kelegaan dan dipermudahkan segala urusan. Dan ucapan takziah itu pada saya lah. Ia telah membunuh dan juga memfliskan segala propaganda hasutan walaun mujahid cyber terupa PAS dalam sosial media yang selama ini mereka disibuk buat konten potong-potong video sekerat-sekerat. Konon-kononnya PMX ni anti-Islam, anti-ulama, benci orang PAS, menindas pembangkang dan sebagainya lah. Sekarang ni saya nak tanya pada walaun ini. Kalaulah betul PMX itu zalim, kalaulah betul PMX itu anti-PAS, seperti yang korang ratib dalam khayalan korang ini, kenapa dia perlu bersusah payah mendoakan afiat untuk seorang ahli parlimen PAS yang pernah heret menteri, yang pernah mengatakan mendoakan segala kemusnahan kerajaan dan sebagainya ini ke atas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini? Kenapa? Sebab PMX telah mengamalkan sikap ihsan dalam berpolitik. Dia membuktikan bahawa perbezaan ideologi ini tidak menghalang sifat kemanusiaan saja. Dan tindakan ini secara automatiknya telah pun merobohkan seluruh kilang naratif jahat yang dibina bertahun-tahun. Jadi kau nak cakap apa lagi ni? Kau nak pusing apa lagi? Nak kata PMX ni berlakon? Kalau berlakon, kenapa pimpinan korang tak boleh buat lakonan yang sama? Kenapa? Ini bila tak sama pelbagai gelaran ahzab demi nak menjaga Islam konon-kononnya. Ni Tuan Guru yang insiden ni. Tuan Guru Zulkifli Ismail yang kerap memimpin bacaan doa kunut nazilah yang merentang kerajaan kini didoakan kebaikan oleh ketua kerajaan tersebut. Jadi macam mana ni? Inilah dia isu akhlak saja. Dalam Islam, kita diajar apa? Untuk mendoakan kesejahteraan saudara kita. Betul atau tidak? Bukannya menggunakan doa ni sebagai peluru politik nak menjatuhkan orang lain. Supaya kita jadikan pengajaran saja. Zulkifli ni, ahli Parlimen Jasin ni memimpin kunut nazilah dalam himpunan Turun Anwar. Ini juga adalah kemuncak eksploitasi agama yang sangat toksik. Videonya di-share oleh banyak. Walaun ini sampai meresap masuk ke grup-grup WhatsApp. Sama ada di peringkat komuniti, taman perumahan. Sehinggalah masuk ke dalam grup-grup WhatsApp karya masjid. Hari ini saja, tindakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membalasnya dengan ucapan doa yang penuh adab Islami. Pada saya lah, ini adalah satu bentuk tarbiyah saja. Silent education. Yang menghentam ke muka lebay-lebay PAS. Ia membuktikan siapa sebenarnya yang faham maqasid syariah dan juga azab yang berbeza pandangan. Dan siapa yang sebenarnya yang sekadar menjual sentimen agama demi meraih undi. Walaun yang ada di dalam sini lah, mungkin tengah bungkam tak tahu nak sorok muka kat mana. Sebab itulah akhlak ni kita perlu tekankan.
Tak kisahlah seteru politik. Nak komen ni, nak maki-maki lah, nak mencarut, nak fitnah dan sebagainya ni, korang fikir-fikirkanlah. Itu sebab saya sebutkan, selain pada mulut, tangan juga akan dipersoalkan nanti saja. Sebang apa ni? Sebang aku nak beritahu lebay kau yang insiden ini, lebay daripada Jasin ini, yang pernah memimpin doa kunut nazilah ni, doakan kehancuran kerajaan, kehancuran Anwar Ibrahim, hari ni dia aksiden. Dah nak mampus dah. Dah setengah mampus dah. Tapi Anwar Ibrahim ni, Perdana Menteri ni tetap doa yang baik untuk dia. Kau fikir sendiri, ni yang komen ni kan. Inilah pengajaran saja. Tapi tak boleh nak terima. Kita ni nak politik khidmat, bukannya politik sumpah seranah. Tak apalah kan. Kalau tak ada walaun pun, hidup kita akan kesepian sebenarnya. Kan? Tak apalah, sabar. Sabar. Kita ni dah muak dah. Kita dah bosan dah. Kita dah berbuat dah dengan politik sumpah seranah, doa atas nama agama, eksploitasi agama, politik talak mentalak, macam PAS buat ni lah. PAS buat dekat Bersatu. Gila kuasa sampai sanggup fitnah institusi pendidikan ni. Kita ni nak apa? Kita nak sebuah kepimpinan yang matang saja. Yang fokus membela nasib marhain biasa. Dan kepimpinan yang mempunyai kestabilan emosi serta jiwa untuk memimpin negara ni. Jadi bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini telah menunjukkan teladan yang berjiwa besar ini. Saya yakin pengundi atas pagar ni, khususnya di Johor, mungkin akan nampak dengan jelas yang mana layak untuk diberikan mandat. Adakah gabungan Perikatan Nasional yang sibuk berkelahi sama sendiri, kemudian gaib daripada mesyuarat? Lepas tu suka nak mendoakan kehancuran orang lain? Ataupun kerajaan hari ini yang fokus kekal, matang dan penuh ihsan? Inilah dia pilihan berada di tangan rakyat. Dan kali ini saja, saya nak beritahu, PAS ni sah-sah kehilangan moral ground di hadapan pengundi-pengundinya. Korang bawa senjata kunut nazi lah. Bagi nak memusnahkan kerajaan ataupun batang tubuh Anwar Ibrahim tu, tapi dia balasnya dengan perisai doa afiat untuk menyembuhkan. Selesai saja. Checkmate. Moral pimpinan korang malam ni dah sah lumat. Dicerna oleh kematangan seorang negarawan Perdana Menteri sekarang ni. Kepada walau-walau PAS dalam ruangan komen ini, tak payah nak type panjang-panjang lagi, nak alihkan tiang gol, nak tanya benda-benda lain lagi. Bersandarlah rapat-rapat di dinding saja. Renung-renungkanlah betapa kerdilnya jiwa politik korang ini berbanding jiwa besar pemimpin yang korang fitnah hari-hari. Muka korang ni dah sah-sah tercedok, tanpa sebarang fakta dan juga alasan saja. Dan pada saudara, sahabat-sahabat yang saya hormati, saya nak ucapkan terima kasih kepada saudara semua yang setia dengan saya. Kita dah buktikan daripada isu talak bersatu, isunya kerusi parlimen yang kena halau ke belakang, sampailah isu pengerusi gaib Dr. Sam ni memuncak. Kerajaan Madani ni kekal menang dari segi fakta, undang-undang dan juga akhlak. Baik saudara, masuk rapat-rapat, jangan bagi jari-jari korang ni berhenti tap-tapkan skrin. Terima kasih. Kita sudah berada di garisan penamat saudara. Inilah dia minit-minit terakhir. Selepas hampir 2 jam saya bercakap di sini, kita bongkar, kita menyiat satu persatu lapisan-lapisan hipokrasi politik yang menyerbugi Perikatan Nasional menjelang sidang parlimen besok pagi. Dan kali ini saya nak sesara tengok balik peta kehancuran yang telah kita bentangkan sejak daripada awal tadi. Kita cuba renung-renungkan macam mana sebuah gabungan yang konon-kononnya dicadang-cadang sebagai penyelamat ummah
kali ini sah-sah menjadi bangkai politik yang sedang mereput daripada dalam. Baik, kita mulakan dengan penyingkiran visual yang paling kejam yang saya sebutkan tadi ke atas, Mahyudin Yassin, yang diusir dari barisan hadapan Dewan Rakyat ke barisan belakang Blok E. Bersebelahan pula dengan ahli parlimen setahun jagung seperti Afnan Habimi. Dan kemudian kita bongkar pula skandal pengurusi gaib, di mana Dr. Rahmat Samsuri Mokhtar ini melarikan diri daripada memanggil mesyuarat perundingan kerusi semata-mata sebab mahu membiarkan Bersatu ini mati kelemasan tanpa persiapan jentera nak berdepan pilihan raya negeri Johor. Dan sepanjang live saya tadi, kita juga telah menelanjangkan rekod buruk ahli Parlimen Jasin, Tuan Guru Zulkifli Ismail yang kantoi di mahkamah, yang kantoi kena bayar kos RM15,000 dan juga permohonan maaf kerana memfitnah institusi pendidikan negara menggunakan modal suci kunut nazilah. Dan kita juga tutup tirai dengan tamparan moral yang paling berbisa lah daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, yang membalas segala sumpah seranah, membalas segala doa-doa kehancuran daripada puak-puak lebay ini dengan menadah doa afiat serta kesembuhan. Ini bukan rekaan saja, ini bukan dongeng saja, tetapi ini adalah rentetan fakta hitam putih yang telah pun saya sampaikan sepanjang saya mengendalikan live ini. Walaun di luar sana sekarang ini mungkinlah tengah menggigil, mungkin tengah cari lubang nak menyembunyikan muka sebab kilang-kilang naratif mereka dah pun dimufliskan. Tap-tapkanlah skrin sekarang saja, kita kasih pecah rekod 1 bilion saja. Saya nak beritahu saja, dalam rumusan saya tentang retorik jalinan manusiawi ini, yang juga sekarang ini adalah satu helah, satu bentuk helah bahasa yang digunakan oleh siapa? Oleh Ketua Pemuda PAS Afnan Habimi, yang mana disebutkan apa? Hubungan politik sahaja terputus tetapi jalinan manusiawi tetap kekal. Nanti boleh makan-makan. Tengok siapa belanja siapa. Ini antara status yang dimuatkan di dalam Facebook. Kau nampak tak betapa liciknya permainan kata-kata lebay ni? Ini adalah satu bentuk penghinaan psikologi. Psychological warfare yang cuba nak dinormalisasikan. Di hadapan media mereka berlakon seperti jiran yang mesra. Tetapi di belakang tabir kerusi di depan parlimen telah diisi oleh 3 serangkai lebay-lebay PAS, iaitu siapa? Hamzah Zainuddin, Ketua Pembangkang, Dr. Sam Hadi Awang dan Tuan Ibrahim Tuan Mat. Ini menandakan dominasi mutlak PAS ke atas baki-baki sisa-sisa kuasa Bersatu. Dan sejak bila dalam politik PAS ni mementingkan jalinan manusiawi? Kalau dengan sekutu sendiri pun mereka sanggup buat operasi menyembelih di dalam birokrasi secara terang-terangan ni sir. Korang halau orang tu ke barisan ke belakang, korang bekukan mesyuarat parti, kemudian korang acah-acah ajak makan sate. Ini bukan adab Islam saya, ini adalah hipokrasi birokrasi yang bergrade tinggi, yang direka untuk nak menguburkan maruah politik Tan Sri Mahyudin Yassin selaku Presiden Bersatu. Saya nampak beberapa hipokrasi ni yang kita boleh runtuhkan saja. Kita nampak satu mitos kepimpinan teknokrat yang dicerminkan oleh Dr. Sam, walaupun hari-hari ini meratip di media sosial. Kononnya Dr. Sam ni adalah ikon teknokrat, calon Perdana Menteri yang paling suci, yang paling tersusun dan yang paling layak memimpin negara. Tetapi kali ini hujah itu kita tanam hidup-hidup. Bukan setakat kita, malah rakan sekutu dia orang sendiri pun buat benda yang sama. Buktinya Ketua Perangan Bersatu ni Tun Faisal secara rasmi menggelar Dr. Sam ni sebagai pengerusi yang gaib. Macam mana seorang pemimpin yang gagal nak menguruskan mesyuarat majlis tertinggi partinya sendiri, kemudian gagal menyelesaikan konflik
dalam pengagihan kerusi pada pilihan raya negeri Johor. Kemudian dia juga melarikan diri daripada tanggungjawab birokrasi. Manusia-manusia seperti Dr. Sam ini dicanang-canang sebagai calon Perdana Menteri untuk nak memimpin 33 juta rakyat Malaysia. Mudah je. Dr. Sam ni gaib sebab dia sedang menjalankan misi sabotaj terancang bagi nak memastikan Bersatu ini tidak mempunyai ruang nak bertanding di Johor. Sekaligus nak membolehkan PAS ni memonopoli seluruh jentera-jentera pembangkang. Jadi mitos teknokrat ini sudah runtuh. Yang tinggal ini hanyalah apa? Watak broker politik maut yang tamak kuasa. Okey. Kemudian, bila Taqiyuddin menggunakan Akta Pertubuhan 1966, kita tengok saja macam mana PAS ni menggunakan instrumen undang-undang secara selektif. Dia select, dia pilih je. Bila Bersatu cuba nak mengambil inisiatif nak mengadakan mesyuarat di pejabatnya bagi nak membincangkan persiapan pilihan raya. Setiausaha Agung PAS, Perangkap Setiausaha Agung Perikatan Nasional, Taqiyuddin Hassan ni, dia keluarkan gari birokrasi yang saya sebutkan tadi. Ini saya recap semuanya sebelum saya nak tutup. Konon-kononnya tindakan itu menyalahi undang-undang dan juga Akta Pertubuhan 1966 kerana tanpa keizinan pengerusi, maka tak boleh dijalankan sebarang aktiviti. Korang yang memegang jawatan pengerusi, Dr. Sam ni, korang yang sengaja melarikan diri dan juga gaib. Tetapi bila kawan sendiri nak ajak berunding, nak buat kerja, nak mesyuarat, korang gunakan undang-undang untuk nak menyekat pergerakan mereka ini. Ini membuktikan apa sah? Ini membuktikan bahawa PAS tidak pernah menganggap Bersatu sebagai rakan kongsi yang setaraf, tetapi sekadar kuda tunggangan yang apabila sudah habis tempoh khidmatnya, sudah habis madunya, akan dikurung di dalam penjara birokrasi sehinggalah kering mati katak. Kemudian kita lihat ada skandal kekasih gelap pihak ketiga ini yang didedahkan oleh Ketua Perangan Bersatu yang juga saya sebutkan semalam. Yang mana PAS ni lebih sibuk menguruskan pelancawan sebuah parti yang baru di bawah Hamzah. Yang mana pendaftarannya belum diluluskan saja. Berbanding nak duduk semeja dengan Bersatu yang merupakan anggota pengasas yang sah Perikatan Nasional. Bayangkan saja, isteri yang sah ni Bersatu ni diabaikan. Urusan rumah tangga pilihan raya di Johor dan juga di Negeri Sembilan dibiarkan hancur. Sebab apa? Sedang mabuk bercinta. Tetapi pemimpin PAS ni lebih sanggup menghabiskan masa untuk melayan kekasih gelap, iaitu parti proksi yang baru yang tidak ada status undang-undang yang sah. Ini adalah bukti yang paling konklusif bahawa PAS ni sudah lama merancang jajaran politik baru dan bersedia untuk nak menendang Bersatu ini keluar daripada radar politik tanah air. Kemudian apa lagi sir? Tadi tentang isu moral, isu fitnah yang berhormat Jasin ini. Kita ingat kembali saja bagaimana ahli Parlimen Jasin ini, Tuan Guru Zulkifli Ismail ini dijadikan sebagai ikon perjuangan oleh Walaun kerana kelantangannya melaungkan doa kunut nazilah bagi nak menghancurkan musuh politik. Tetapi di hadapan undang-undang mahkamah pada bulan April yang lepas, sehingga jalanan ini bertukar menjadi kucing parsi yang terpaksa tunduk dan memohon maaf serta membayar ganti rugi RM15,000. Kerana apa? Kerana terbukti menyebarkan fitnah yang jahat. Ini saya nak tegaskan bahawa segala naratif, konon-kononnya pemimpin PAS ni adalah pejuang sebenar yang dipandu wahyu. Mahkamah ni sudah mengesahkan bahawa modal politik korang ni adalah penipuan yang direka untuk nak membakar emosi rakyat. Jadi bila korang ditimpa musibah kemalangan seperti yang berlaku oleh Tuan Guru Zulkifli Ismail ini,
Undang-undang Jalan Raya ni yang saya sebutkan Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan juga undang-undang moral ni tetap berpijak di bumi yang nyata. Tiada siapa yang kebal daripada kebenaran. Biarpun berkopiah ataupun berserban setebal mana pun, tiada siapa yang kebal. Di saat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menunjukkan contoh akhlak Islamik yang tinggi dengan mendoakan seteru politiknya yang sekarang ini sedang terlantar, sedang kesakitan. Pemimpin PAS pula sibuk menyusun strategi bagaimana nak menjual prinsip perjuangan di Johor demi nak mendapatkan habuan jawatan adun lantikan. Daripada siapa? Daripada UMNO. Inilah yang disebut oleh Tun Faisal. Sembang deras di pentas Syamah. Kata UMNO itu penyamun. Tapi bila ada peluang dapat kursi empuk tanpa perlu bertanding, lebay-lebay ni terus menadah tangan, merayu belas ihsan sambil mengucapkan syukur Alhamdulillah betapa murahnya nilai perjuangan korang. Ni lebay ni. Kalaulah benar apa yang Tun Faisal sebutkan. Kemudian sebagai penutup, wahai seluruh rakyat Malaysia, sahabat-sahabatku yang saya hormati di dalam sini. Anak-anak muda, para pengundi marahan biasa yang sudi bertahan selama saya bercakap ini. Kali ini adalah kali yang disebut sebagai detik penentuan. Esok pagi ni tirai parlimen ni akan dibuka dan seluruh negara ni akan menyaksikan runtuhnya sebuah gabungan rapuh bernama Perikatan Nasional di hadapan lensa kamera yang kita boleh saksikan bersama-sama. Jangan biarkan diri korang, jangan biarkan mak bapak korang, jangan biarkan kawan-kawan korang terus ditipu dengan air mata politik ini saja. Tertipu dengan tunggangan doa-doa suci, tertipu dengan retorik plastik kelompok-kelompok yang di dalam mahkamah terbukti sebagai penfitnah tegar. Dan juga dalam organisasi yang terbukti sebagai pengkhianat sekutu sendiri. Saya nak sebutkan bahawa kematian moral PAS ini adalah sudah muktamad. Sembang kencang kunut nazilah di mahkamah melutut membayar denda. Ini macam pantun mendiang kapal asing. Pengurusi gaib khianat, sekutu dicampak ke barisan belakang. Hari ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tunjuk adab sebagai negarawan, membalas makian dengan doa afiat. Pada saya, hujah-hujah lebay ini sudah hancur lumat. Walaupun pula ni sekarang ni mungkin tersandar rapat ke dinding. Segala dakyah, segala helah, segala penipuan, segala manipulasi birokrasi Perikatan Nasional. Sepanjang saya bercakap ini dengan penuh rasa bangga dan juga bersandarkan fakta yang sah, saya telah giling, saya telah lumat, saya telah hancurkan dan saya tanam di dalam parit sejarah politik di tanah air. Maka game over PAS, game over Perikatan Nasional. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara yang setia dengan saya